Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Ahli keluarga, sahabat serta mereka yang mengikuti jejak langkah beliau. Tazkiyah Al-Husna Sungai Merak merupakan institusi pendidikan awal kanak-kanak yang berteraskan pendidikan Islam yang holistik. Kami berpegang teguh pada falsafah pendidikan hikmah yang menekankan bahawa pendidikan adalah proses pembinaan insan berilmu, berakhlak, bertanggungjawab, selaras dengan keperluan dunia dan akhirat. Pendidikan ini seimbang, bukan sekadar untuk akademik, tetapi yang penting adalah membina karakter dan sasya unggul berpersihkan nilai-nilai Islam. Sebagai institusi berdaftar di bawah pendidikan JAIS, Tazkiyah Al-Husna juga turut menjunjung tinggi falsafah pendidikan JAIS yang menekankan proses pendidikan sebagai satu proses yang berterusan dalam menjadi insan yang soleh, beriman, beramal, berilmu dan menyumbang pada kesejahteraan umat. Dengan tunjang pendidikan yang kukuh, kami komited untuk menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif, kreatif dan penuh kasih sayang agar anak-anak dapat berkembang dengan seimbang dalam aspek intelektual, rohani, emosi, sosial dan jasmani. Kami berdoa agar Tazkiyah Al-Husna akan terus menjadi wadah pendidikan awal yang membentuk generasi pewaris yang beriman, berilmu dan beramal soleh. Terima kasih. Dalam masa 5 hari ni kan, awak kena pupuk pahala lagi.
Dah boleh tahu ni. Seriti Kota Raja mula ditubuhkan pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 Seriti Kota Raja memulakan operasi ini. Hasil daripada mesyuarat pertama, Seriti Kota Raja telah pun menubuhkan ahli lembaga pengurusan dan bersetuju untuk menamakan Seriti Kota Raja sebagai nama rasmi. Premis Seriti Kota Raja ini terletak di Taman Seri Andalas yang berada di bawah pengelolaan Majlis Bandaraya Diraja Kelang. Bermula pada tahun awal 2017 dengan hanya bilangan murid 28 orang dengan kekuatan guru seramai 4 orang, dan akhirnya pada tahun 2024 Seriti Kota Raja telah pun berjaya mempunyai jumlah murid seramai 275 orang dengan kekuatan 28 orang guru. Seriti Kota Raja ini mempunyai cita-cita yang sangat besar, yang mana penubuhan seriti ini adalah sesuai untuk dijadikan platform pendidikan Islam bagi ibu ayah yang mencari destinasi untuk pendidikan anak-anak. Hasrat dan cita-cita besar kita bukan hanya semata-mata untuk melahirkan anak murid yang cemerlang dalam sudut akademik, tetapi cemerlang dalam sudut pembinaan sahsiah. Hari ini kita lihat terlalu banyak perkara-perkara kelumpangan yang kita lihat dalam kemenjadian anak-anak ini dan perlu untuk sama-sama kita atasi. 7 manhaj yang digariskan di Seriti Kota Raja. Yang pertama, KSSR. Yang kedua, Diniah Jais. Yang ketiga, Diniah Jakim yang merangkumi darjah 3 hingga ke darjah 5. Yang keempat, Kafah yang digariskan oleh Seriti. Yang kelima, IBD. Yang keenam, Tahfiz Quran dan Sunnah. Yang ketujuh, Hafazan. Melalui kurikulum Jais dan Jakim, murid tahun 5 dan tahun 6 telah melalui peperiksaan utama iaitu UPKK dan PSIA. Untuk keputusan PSIA, seramai 7 orang telah mendapat pangkat Mumtaz dan 14 telah mendapat pangkat Jait Jidan. Manakala untuk peperiksaan UPKK bagi tahun 5, murid Seriti Kota Raja seramai 4 orang telah mendapat Jait Jidan. Bagi peperiksaan di Seriti Kota Raja, murid-murid telah melalui 4 bahagian iaitu sebanyak 40%
untuk penilaian peperiksaan bertulis, 25% adalah untuk peperiksaan hafazan, 25% lagi adalah berkenaan adab dan 10% berkenaan dengan komitmen ibu bapa. Terdapat beberapa pencapaian yang Seriti Kota Raja telah pun berjaya dimiliki hasil daripada usaha guru-guru, muallim dan muallimah. Yang pertamanya, Seriti Kota Raja telah pun berjaya dinobatkan sebagai model pengurusan Seriti terbaik pada tahun 2024. Dan yang kedua, Seriti Kota Raja telah pun dianugerahkan sebagai pengurusan Seriti terbaik yang dianugerahkan oleh Seriti Malaysia. Tiga, sehingga tahun 2025 terdapat 10 orang guru, muallim dan muallimah yang berjaya menamatkan latihan diploma yang dikendalikan oleh Seriti Malaysia. Dan yang keempat, yang terakhir, Seriti Kota Raja telah pun menjadi rujukan di peringkat Seriti dalam pengurusan fail dan juga pengurusan sekolah. Di Seriti, kita tidak hanya menekankan dalam soal pelajaran. Di Seriti juga kita mempunyai beberapa kempen ataupun amalan-amalan yang kita perkenalkan. Antara amalan yang mungkin saya boleh kongsikan dengan semua ialah dipanggil sebagai amalan Seriti Penyayang. Amalan ini adalah berbeza daripada amalan-amalan biasa, yang mana anak-anak murid Seriti ini yang hadir ke sekolah, kita akan lahirkan rasa minat dan rasa seronok sehingga kan mereka akan merasa rugi kalau mereka tidak hadir ke sekolah pada hari tersebut. Anak-anak Seriti ini bukan sahaja akan disambut kehadiran mereka, dan di dalam sekolah ataupun di dalam sesi pembelajaran, anak-anak ini akan dihidangkan dengan pelbagai aktiviti-aktiviti tambahan seperti mana halaqah Al-Quran, pembelajaran interaktif, dan akhir sekali kita akan menerapkan penerapan nilai bahasa yang kita panggil sebagai bahasa cinta. Dan akhir sekali, anak-anak ini akan dihantar pulang kepada ibu ayah sehinggalah mereka dipimpin kepada ayah ataupun ibu ayah mereka di kereta. Murid-murid Seriti Kota Raja juga telah mengembangkan bakat dan potensi mereka. Melalui bakat dan potensi mereka ini telah lahirkan dan telah memunculkan pencapaian-pencapaian terbaik dalam Seriti Kota Raja. Antara pencapaian-pencapaian terbaik murid Seriti Kota Raja adalah daripada kejohanan sukan dan olahraga Kesugar Seriti, yang mana daripada peringkat sekolah sehinggalah ke peringkat kebangsaan. Antara pencapaian terbaik Kesugar iaitu kejohanan sukan dan olahraga peringkat kebangsaan, antaranya adalah Johan olahraga tahap 1 lelaki, Johan memanah berkumpulan lelaki, dan tempat ketiga memanah perempuan. Seterusnya, murid-murid Seriti Kota Raja juga telah melibatkan dalam Mahrajan Amal Islami Seriti daripada peringkat sekolah sehinggalah ke peringkat negeri, yang mana di peringkat negeri murid-murid ini telah mendapat tempat iaitu naib juara dalam pidato bahasa Melayu, tempat ketiga dalam acara azan dan taranum, tempat ketiga dalam acara tilawah. Dan murid-murid Seriti Kota Raja juga telah banyak masuk acara, antaranya catur peringkat kebangsaan, dan antara yang pencapaian terbaik juga murid Seriti Kota Raja juga telah masuk acara Drone EDU Challenge IR 4.0 peringkat kebangsaan kluster sekolah rendah swasta dan mendapat tempat kedua. Hakikat penubuhan ataupun menuntut ilmu adalah satu perkara yang memerlukan kepada pengorbanan yang tinggi. Justru kehadiran Sekolah Rendah Integrasi Teras Islam Seriti Kota Raja di dalam arena pendidikan awal ataupun pendidikan rendah di negeri Selangor ini mudah-mudahan menjadikan Seriti Kota Raja pelengkap sebahagian daripada pendidikan Islam di dalam negeri Selangor. Justru ayuh sama-sama kita bersama dengan pendidikan Islam dan seterusnya kita memartabatkan Islam di bumi Allah ini, membina generasi Rabbani Murabbi.
Okey korang, hari ni kita nak bincang pasal video penilaian Anugerah Sekolah Cemerlang 2024. Korang ada apa-apa cadangan ke untuk video? Kata kita buat macam ni. Sekolah Menengah Islam ABIM Semi ABIM, sebuah sekolah agama swasta yang terletak dalam daerah Hulu Langat, Selangor, di bawah naungan sebuah NGO yang dikenali Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM, ditubuhkan pada tahun 1988. Visi Sekolah Menengah Islam ABIM ialah institusi pendidikan bersepadu yang unik, cemerlang dan terbilang. Misi Sekolah Islam ABIM yang pertama ialah melaksanakan pendidikan cemerlang yang bersepadu, berkualiti dan menyeluruh berlandaskan kepada falsafah pendidikan al-hikmah. Yang kedua, melahirkan insan yang berperibadi robbani dan haraki dalam merealisasikan sekolah perjuangan. Yang ketiga ialah memacu dan membudayakan kecemerlangan sekolah inovasi dan lestari ke peringkat antarabangsa. Yang terakhir, memperkasakan profesionalisme di dalam pengurusan dan pentadbiran sebagai pengupaya kecemerlangan sekolah. Antara kemudahan di sekolah ini termasuklah pendingin hawa, smart board, surau, kantin, pusat sumber, makmal sains, makmal RBT dan makmal komputer. Sekolah Menengah Islam ABIM mempunyai 21 orang guru dan 240 orang murid. Al-Fuqara, orang fakir. Kepada asas sepuluh, kepada asas lain. Puan-puan, mengumumkan ketibaannya amat berhormat Dato' Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, untuk memasuki Dewan Utama. Dipersilakan. Siapa nama adik di tengah-tengah? Sufian. Sufian akan pejamkan mata bila saya minta Sufian pejam mata. ayat genap ayat yashra'u biha ibadullah yufajjiruna tafjira. Banyak dibimbing oleh guru-guru lah secara lebih dekat. Hubungan yang mesra antara guru dan anak menyebabkan anak lebih berkeyakinan untuk membina karakter yang baik. Pencapaian sekolah pada tahun 2024 adalah pada peringkat daerah, negeri dan kebangsaan. Pencapaian tersebut meliputi kurikulum, ko-kurikulum dan sahsiah. Penerima piala pusingan dipersilakan Semi Sungai Rama.
Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi Ma'al Hafiz di Kelang, Selanjut Darul Ihsan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'had Hafiz Kelang ditubuhkan pada Mac 1983 yang dahulu dikenali dengan Institut Hafiz. Pada waktu itu, Institut Hafiz menawarkan pengajian akademik dan juga pengajian Al-Quran serta hafazan pada waktu malam. Pada tahun 1993, Madrasah Hafiz telah ditubuhkan, didaftarkan di bawah Jabatan Agama Islam Selangor yang kemudiannya sehingga sekarang dikenali dengan Ma'had Hafiz Kelang. Ma'had Hafiz juga mempunyai penasihat, antaranya ialah Datuk Dr. Abdul Majid Omar, iaitu mantan Timbalan Mufti Selangor, dan juga Profesor Dr. Abdul Rahman merupakan pensyarah UPSI. Mereka berdua ini telah membantu dan telah berjaya meningkatkan prestasi kualiti pendidikan tahfiz dan akademik di Ma'had Hafiz Kelang. Ma'had Hafiz juga dibantu dengan tertubuhnya alumni dan juga PIBG, iaitu Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Setakat ini kami telah melahirkan lebih 500 para hufaz dalam bidang profesional seperti bidang kedoktoran, bidang kejuruteraan, ahli perniagaan, dalam pendidikan dan juga profesional imam dan lain-lain. Pada tahun 2024, Ma'had Hafiz Kelang telah mendapat beberapa anugerah. Anugerah yang diterima ialah anugerah 4 bintang dari Kementerian Pelajaran Malaysia, iaitu Standard Kualiti Institusi Pendidikan Swasta. Juga menerima anugerah Bumi Putera Best Brand Award 2024 di bawah kategori Education Tahfiz Private School. Anugerah Elite Winner Best Sekolah Agama of the Year 2024 dari PM dan KPM. Anugerah The Malaysia Book of Record First Tahfiz Private Integrated Tahfiz Institute. Mendapat anugerah Pengurusan Sekolah Agama Terbaik dan Pemantauan Bersepadu dengan pangkat Mumtaz oleh Jabatan Agama Islam Selangor pada tahun 2016-2017. Ma'had Hafiz juga mempunyai seorang pengetua atau mudir yang berkelibar, iaitu Dr. Piyu Hafiz, seorang yang berwibawa serta berkelayakan. Beliau memiliki ijazah Dr. Falsafah PhD dalam bidang Al-Quran dari UKM dan mendapat pengiktirafan anugerah Guru Berwibawa di peringkat kebangsaan dan negeri Selangor. Pengetua atau mudir telah menerima anugerah Darjah Kebesaran Ahli Mahkota Negeri Selangor dan anugerah Ikon Hufaz Kebangsaan, dan beliau juga terlibat dalam menggubal dasar pendidikan tahfiz di peringkat kebangsaan dan juga di negeri Selangor. Kami mempunyai guru-guru yang berkebolehan dan berpengalaman yang luas, antaranya menjadi Hakim Tahfiz Al-Quran peringkat negeri Selangor sejak 1995 dan menjadi panel isbat hafazan Jaiz sejak tahun 1995 sehingga sekarang. Sebahagian guru-guru kami juga telah terpilih menjadi juri dan hakim dalam pertandingan kemahiran amal Islami anjuran Jabatan Agama Islam Selangor. Ayyuhal mustami'una al-kiram, في هذه الساعة المباركة أنا أقف أمامكم لألقي خطبة قصيرة تحت الموضوع فضيلة ليلة القدر على المسلمين. You understand this math problem? I've been stuck on it for a while. Which one? Let me see. This algebra question. I keep getting the wrong answer. Para pelajar dimestikan untuk bercakap bahasa Arab dan bahasa Inggeris dalam 2 hari, iaitu hari Selasa dalam speaking in English fluently insyaAllah, and secondly natakallam bil lughatil arabiyyatil fusha fil yawmil arbi'a, pada hari Rabu. Core curriculum bagi para pelajar kita Ma'had Hafiz, kejayaan terutamanya dalam bidang hafazan. Bukan saja para pelajar ini berjaya dalam isbat hafazan pitas dengan markah cemerlang, bukan saja di peringkat daerah Kelang, juga di peringkat negeri Selangor, bahkan di beberapa negeri yang lain, dan juga kita pernah mendapat Johan
peringkat kebangsaan 1 hingga 10 juzuk. Dan pernah pelajar kita mewakili Malaysia ke peringkat antarabangsa mendapat tempat kelima, iaitulah di Jordan 1 hingga 20 juzuk. Tahun lepas kita dapat menjuarai beberapa pertandingan di peringkat zon 5, iaitulah di peringkat PITAS di bawah Kamil Jais, yang mana kita mendapat beberapa kejayaan seperti pidato bahasa Arab Johan, pidato bahasa Inggeris, khutbah, kita mendapat nasyid tempat ketiga dan beberapa acara-acara lain amal Islami, dan juga kita mendapat tempat yang baik di peringkat pertandingan Jais sendiri. Dan pernah pelajar kita mendapat 2 tahun lepas mendapat kejayaan naib Johan tilawah Al-Quran peringkat amal Islami Kamil Jais dan beberapa acara. Begitu juga dalam bidang sukan, yang terbaik bukan saja di peringkat Sukmas, iaitulah di peringkat Negeri Selangor, pelajar kita juga berjaya di peringkat daerah Kelang dan juga di dalam MSSD dalam beberapa acara-acara seperti bola sepak, juga pingpong dan acara-acara yang lain. Tetapi juga kita antara yang terbaik, kita pernah menjuarai Johan keseluruhan, iaitulah Hari Sukan Negara yang diadakan pada tahun 2024. Kita mendapat Johan keseluruhan yang diadakan pertandingan taekwondo sepenuh Hari Sukan Negara. Antara keistimewaan yang ada di Ma'had Hafiz selain daripada pengiktirafan daripada pelbagai pihak, daripada KPM, Jais, daripada Al-Azhar Mesir sendiri, bahkan daripada pihak NGO dan sebagainya, kita juga memberikan kemudahan yang kondusif kepada para pelajar. Antaranya adalah kita mempunyai koleksi perpustakaan, koleksi buku kita melebihi daripada 13,000 koleksi yang lengkap dalam pelbagai bidang, dan khususnya dalam bidang agama, dari segi tafsir, qiraat, ulum Quran, hadis, fiqah, bahasa Arab dan pelbagai lagi, bahkan pembelajaran akademik seperti KBD, KBT, SPM dan sebagainya. Kita menawarkan kepada para pelajar dengan makmal komputer yang lengkap, dengan 2 makmal komputer yang mempunyai lebih 60 makmal komputer yang lengkap, pemudahan akses dengan internet, bahkan memudahkan pelajar untuk membuat assignment dan juga mendapatkan bahan-bahan, di samping pelajar dapat mempelajari ilmu-ilmu ICT, Information Communication and Technology. Yang ketiga, makmal sains yang lengkap untuk membuat uji kaji yang berkaitan tentang kimia, biologi dan fizik, untuk kemudahan bagi pelajar menjawab dan juga membuat pendidikan bagi peringkat SPM. Begitu saja, bahkan kita adalah satu-satunya Ma'had Hafiz yang mempunyai kemudahan gym yang lengkap. Jadi kita jemput kepada semua datang ke tempat kita. Kita memperuntukkan pelajar-pelajar yang berjaya minggu tu sebagai satu motivasi, dan kita ada aktiviti-aktiviti sukan untuk para pelajar seperti futsal, pingpong, badminton, takraw, dan kita ada kemudahan berdekatan tidak jauh dari sini para pelajar dibawa untuk pergi ke aktiviti berenang, berkuda dan sebagainya. Dan kita mempunyai kemudahan juga seperti dewan untuk para pelajar belajar, seminar, SPM dan sebagainya. Alhamdulillah, Ma'had Hafiz juga dilengkapi dengan sistem keselamatan yang cukup baik. Bukan saja kita mendapat kelulusan daripada bomba, Jabatan Kesihatan dan PBT, tetapi kita juga mempunyai lebih daripada 70 CCTV yang online. Pelajar-pelajar Ma'had Hafiz terlibat secara langsung dengan khidmat ummah atau khidmat sosial dengan masyarakat. Antaranya secara konsisten saban tahun sekali 2 kali kita akan pergi ke memberi bantuan kepada gelandangan-gelandangan. Kita membetulkan bacaan surah Fatihah. Ini yang seronoknya para pelajar dapat berkhidmat dengan masyarakat. Dia adalah satu amal khair yang cukup baik, dan program ini mendapat sokongan daripada Majlis Agama Islam Selangor MAIS dan juga di bawah Persatuan Tahfiz Negeri Selangor PITAS. Ma'had Hafiz Kelang mempunyai kelebihan yang tidak ada pada mana-mana tahfiz swasta persendirian di Malaysia, yang mana mempunyai pengiktirafan dari Al-Azhar Mesir dalam bidang tahfiz dan tahasus Al-Qiraan. Selaku pengurusi, merangkap, pengasas bersama dengan suami Ustaz Tuan Haji Muhammad Hanifah bin Hussein, amat berharap agar anak-anak dan juga barisan guru-guru dapat meneruskan legasi ini dalam melahirkan generasi Al-Quran melata di muka bumi Allah